Bulan Desember ini tentunya menjadi bulan paling sibuk bagi klub raksasa Malaysia Johor Darul Takzim JDT. Bagaimana tidaknya anak asuh Hisco Monos itu bakal menghadapi cabaran getih baik di tingkat Asia mahupun di liga tempatan. Yang paling menarik tentunya final Piala FA yang bakal mempertemukan JDT melawan Sabah FC di Bukit Jalil 14 Desember ini. Pengendali Sabah, Jean Paul de Marigny masih belum memikirkan mengenai perancangan pasukannya untuk berdepan juara bertahan, Johor Darul Takzim JDT dalam aksi final Piala FA di Stadium Nasional, Bukit Jalil, 14 Disember ini. Sebaliknya, jurulatih berusia 61 tahun itu mahu memberi ruang pasukannya untuk meraihkan kejayaan menamatkan penantian selama 27 tahun skuad Badak untuk kembali ke final Piala FA selepas menyingkirkan naib juara musim lalu, Selangor 5-4 menerusi penentuan penalti di separuh akhir semalam. Pertama sekali, kami perlu meraihkan dahulu. Mereka sudah bekerja keras. Jadi sekarang masa untuk meraihkan dan benar-benar menikmati saat ini kerana ia satu detik yang amat istimewa, kata de Marigny selepas perlawanan. Terdahulu, Sabah bangkit 3 kali dari ketinggalan untuk mengikat Selangor 3-3 dalam aksi separuh akhir kedua di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, semalam yang menyaksikan perlawanan diheret ke masa tambahan selepas kedua-dua pasukan terikat 5-5 secara agregat. Tiada jaringan terhasil sepanjang masa tambahan. Pemenang kemudian terpaksa ditentukan menerusi penentuan penalti dengan penjaga gol Sabah, Damin Lim muncul wira pasukannya apabila berjaya menyelamatkan sepakan penalti terakhir pemain Selangor, Muhammad Abwal Nadi dan membawa skuad Badak ke final. Sebagai rekod, kali terakhir Sabah beraksi di pentas akhir Piala FA adalah pada tahun 1998 yang mana mereka tewas 0-1 kepada Johor dalam perlawanan itu. Kejayaan Sabah mara ke final Piala FA juga boleh dianggap sebagai kejutan besar selepas skuad itu bergelut dalam saingan Liga Super musim ini dengan hanya meraih 1 kemenangan dalam 9 perlawanan dan menghuni tangga ke-9. De Marigny bagaimanapun menganggap kejayaan Sabah melangkah ke final Piala FA bukan satu perkara yang pelik, sebaliknya menjelaskan bahawa ia hasil daripada kerja keras keseluruhan skuad Badak. Ia bukan sesuatu yang pelik. Apabila kami mengambil alih pasukan lebih kurang 6 atau 7 minggu lalu, pemain dan staf bekerja keras untuk membentuk corak permainan ini, membina mentaliti serta keyakinan dalam pasukan. Sejak kami bekerja dari minggu ke minggu, mereka memberi tindak balas yang baik dan menerima gaya permainan ini. Ia bukan gaya yang mudah untuk dimainkan kerana anda perlu aktif sepanjang masa. Kami mencabar mereka dan cuba membuat mereka sedikit tidak selesa supaya mereka memiliki mentaliti untuk memperoleh hasil yang baik, mencipta sejarah dan memenangi perlawanan. Skim yang kami bangunkan dalam 7 minggu kebelakangan ini, katanya. Siapa kira-kira yang bakal menjadi kampion Piala FA musim 2025 ini? Komentar di bawah video. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.